Bunga melati, kembang sekuntum di taman seri. Bunga melati, kembang sekuntum di taman seri. Tolong. Ni. Nak pergi Gua Musang. Mana Gua Musang? Sana. Tolong. Masih. Tolong. Dangdut reggae, dangdut reggae. Rentaknya buat badan bergoyang. Kalau sudi ayo menari. Berdendang hai sambil berdendang. Kak. Apa salah nangis pula kak? Kita buat musik video lagu dangdut. Oh, dia bukan lagu yang tu Jangan Kau Tangiskan Itu lagu lain kak. Ini lagu dangdut reggae. Sebalik? Over siap dia ni. Aku dengar tau. Jangan berumah di tepi pantai. Boleh sama-sama. Menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya. Siapa dia namanya? Menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra. Jangan sampai datang rumah. Tuai padi musim dah tiba. Nama saya Bunda Beda. Saya Mak Temah. Dan kami dari Lepak One Corner. Dan kami di sini ingin mengundang anda semua untuk datang ke rumah terbuka kami di Esplanade. Oh, sombong kita dah Esplanade. KTV tak main lagi dah. Untuk Pesta Raya 2016. Yang akan berlangsung pada 4 hari bulan Ogos hingga 7 hari bulan Ogos. macam-macam ada bagus. Apa? KRU. Dah berumur. Fanatik lah duniamu. Okay. Lepas tu ada Rosna Maris. Minta maaf Siti Khadijah. Dia Rosna Maris yang kau. Oh bukan Rosna je lah. Oh Rosna. Lepas tu ni ada suara S. Atan. Suara hati Azatan. S. Atan ni apa tu sebenarnya kan? Dia komposer dan mengubah lagu dalam lebih 1,000 ada. Yang tadi kau nampak dah smash kita tu, semua lagu dia. Lagu Kapal, Anita Sarawak, Sudirman semua buat. Kalau korang nak dengar semua lagu-lagu popular dia, tak tengok, kena tengok. Suara hati Azatan Dia nyanyikan oleh penyanyi-penyanyi tersohor tau. Untuk yang percuma pula, ada DK Barat, ada tarian, ada sesi bercerita. Dari pukul 6, yang penting sekali, ada kita berdua. Kalau tak boleh percuma, kita ada. Muka kita bersepah kat Esplanade nanti. Bersepah mata kata. Lagu kan?